Amal lagi, amal lagi, amal lagi, amal lagi. Sebagai hamba kita taat aja lah. Dan alhamdulillah handsome. Tapi dia handsome lagi. Gitulah. Setakat ni alhamdulillah. Sebab tu mainlah penyakit apa, masalah apa-apa. Kemarin dulu. Orang baling 45 ekor benda tu tokak kat kaki lutut dia mari dulu. Dia jadi macam mana kalau ada benda tu? Sakit. Kalau dia reaksi dia. Jiwa tak tenang. Dia nampak tu yang dia beritahu tu, saya tak tahu, dia yang cerita. Kita tu kan tolong doa aja. Tapi sakit waktu nak keluar tu dia tokak tangan dia. Sakit benda tu. Situ lah tempat kak duduk tu. Sebenarnya nak buat kat ayah dia. Dia buat main tu untuk ayah dia. Rawatan untuk ayah dia. Ayah dia relax aja. Tengok dia. Dia jadi macam-macam lah ni. Dia tokak tangan dia tu. Sakit, dia sakit. Benda tu tokak lutut dia. Ramai dia berlawan lah. Jadi itulah dia ajaibnya Al-Quran dengan sunnah. Janji Allah benar, janji Nabi benar. Boleh insya-Allah, no? Alhamdulillah.